Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfa Syakisina binti Kamal Zamain. Nombor matrik D20222105174. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan prosedur bagaimana cara untuk menjalankan ujian segak dari awal hingga akhir. Sedikit pengenalan tentang ujian segak. Ujian segak ni adalah satu set ujian yang menggabungkan 5 komponen berdasarkan kesihatan. Iaitu yang pertama adalah daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan juga komposisi badan. Antara contoh-contoh ujian dalam kelima-lima komponen ini adalah BMI, tekan tubi, ringkuk tubi separa, jangkauan meluncur dan juga naik turun bangku. Dalam video kali ini juga saya akan menggunakan 2 orang subjek, iaitu seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Dan subjek ini juga adalah orang yang sama yang saya akan gunakan secara berterusan dari awal sehingga akhir. Okey, untuk ujian pertama adalah BMI. BMI terbagi kepada 2, iaitu ukur berat dan juga ukur tinggi. Okey, ukur berat dalam ujian kali ini kami menggunakan penimbang berat elektronik, which is tak ada jarum-jarum. Jadi yang pertama kena pastikan nombor pada penimbang berat adalah kosong. Sekiranya kamu menggunakan penimbang bernombor, pastikan jarum permulaan tu adalah pada butang kosong. Okey. Kemudian pastikan murid berpakaian ringan tanpa kasut dan juga stokin, tanpa aksesoris lain. Okey, boleh naik. Okey, muka pandang ke hadapan. Okey, mata juga pandang ke hadapan. Jadi, penguji akan mengambil bacaan pada penimbang. Okey. Okey, seterusnya untuk ambil BMI, iaitu berat dan juga tinggi murid perempuan. Prosedur juga sama, protokol juga sama. Sekiranya anda menggunakan penimbang digital seperti yang ada di bawah ni, pastikan nombor pada penimbang permulaannya adalah kosong. Dan sekiranya kamu menggunakan penimbang jarum, pastikan jarum permulaan adalah pada nombor kosong. Okey, kemudian murid memakai pakaian yang ringan tanpa kasut, tanpa aksesoris berlebihan. Naik. Okey, kemudian muka pandang ke hadapan, mata juga pandang ke hadapan. Hanya penguji sahaja yang lihat pada penimbang dan mengambil berat murid. Okey, untuk ukur tinggi pula, pastikan ada pita pengukur dan juga satu pembaris panjang yang rata. Sekiranya kamu menggunakan alat ujian BMI yang sebenar, dia telah ada juga penimbang berat dan juga pengukur tinggi sekali. Jadi alternatif lain sekiranya tidak mempunyai penimbang tersebut adalah boleh gunakan pita ukur yang dilekatkan tepat pada dinding. Kemudian subjek duduk di hadapan pita pengukur. Rapatkan dinding, bahu ke dinding. Kemudian ambilkan pembaris tadi dan letak di atas kepala. Okey, kemudian penguji mengambil tinggi murid. Kemudian untuk ambil tinggi, sekiranya kamu menggunakan alat BMI yang sebenar, alat pengukur tinggi juga dah ada pada penimbang berat. Tapi alternatif lain, sekiranya kamu tidak mempunyai alat penimbang tersebut, boleh juga guna pita pengukur yang dilekat rapat pada dinding, rata sebiji, dan juga sediakan satu pembaris atau apa-apa sahaja bahan yang keras dan rata. Kemudian murid duduk di hadapan pita pengukur. Okay. Bahu dan juga kaki rapat pada dinding. Kemudian ambil pembaris dan letak di atas kepala, tengah-tengah kepala. Dan penguji mengambil tinggi murid. Ujian yang kedua adalah naik turun bangku 3 minit. Penguji akan set masa 3 minit untuk pelajar naik ke atas bangku dengan cara naik, turun. Kaki yang mana naik dulu akan turun dulu. Contoh, kaki kanan naik, kaki kiri naik, kaki kanan turun dan kaki kiri turun. Okey, jadi 3 minit anda bermula dari sekarang. Semasa melakukan ujian ini, pastikan lutut lurus ketika memijak bangku dan juga memijak lantai, dan juga pastikan telapak kaki memijak penuh pada bangku dan juga pada lantai.
Kemudian pelajar akan duduk serta-merta dan tunggu 5 saat untuk mengira nadi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Start kira. Pelajar akan mengira nadi selama seminit secara berterusan. Kemudian setelah seminit tamat, penguji akan mengambil skor ataupun bacaan nadi setiap pelajar. Itu saja untuk ujian kali ini. Terima kasih. Seterusnya untuk ujian ketiga A adalah khusus kepada murid lelaki, iaitu tekan tubi. Okey, dari segi pengurusan ujian, murid mestilah lengkap berpakaian PJ, berkasut sukan dan juga baju mestilah ditak-in ke dalam seluar. Prosedur ujian, pelaksanaan keseluruhan, murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia dengan sokong hadapan dan tangan dibuka seluas bahu. Naik atas mat. Tangan buka seluas bahu, kaki lurus. Okey. Jadi, tujuan kita gunakan span ni adalah untuk pastikan hujung span ni berada tepat pada dada murid. Okay, ujian ini akan berlangsung selama 1 minit secara berterusan, tetapi sekiranya murid tidak mampu untuk meneruskan ujian sehingga 1 minit, bacaan perlulah diambil tepat pada waktu murid berhenti melakukan tekan tubi. Sidi, Zaid? Okay, 1 minit bermula dari sekarang. Okey, jadinya bacaan akan diambil tepat pada waktu murid berhenti melakukan tekan tubi. Okey, untuk ujian ketiga B adalah tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan lah. Okey, yang pertama dari segi pakaian, murid perempuan mestilah memasukkan tudung ke dalam baju supaya memastikan ianya tidak mengganggu prosedur ujian. Seterusnya lengkap berpakaian PJ dan juga berkasut sukan. Okey, apa tujuan untuk melakukan tekan tubi ini? Ia adalah untuk mengukur daya tahan otot tangan dan juga bahu. Untuk prosedur adalah murid perlu bersedia di atas papan, atas yoga mat. Okay. Dalam keadaan tangan dibuka seluas bahu dan juga lutut fleksi. Okay, dalam prosedur ini, berat badan akan disokong oleh tangan yang lurus dan lutut. Kedua-dua lutut pastikan tidak bersilang. Okay. Selesa, Amirah? Perlu ke belakang lagi ataupun okey? Dan kedudukan span ni adalah untuk memastikan bahawa kalau murid turun, atas span ni akan cecah dada murid. Okay. Okey, ujian ini akan berjalan selama 1 minit dan akan berhenti sekiranya murid tidak dapat melengkapkan keseluruhan 1 minit tersebut dan bacaan akan diambil pada bila-bila murid berhenti. Sedia, Amirah? 1, 2, 3.
Tak tak apa. Aku buat acah-acah je. Kemudian bacaan akan diambil tepat pada waktu murid berhenti. Seterusnya, ujian ringkuk tebi separa untuk subjek murid lelaki. Sama juga, murid mestilah berbaring dengan lutut fleksi 90 darjah dengan jari paling panjang di tangan menyentuh penanda pertama. Belakang sikit. Kata. Kemudian, murid akan melakukan ujian ringkuk tebi separa dengan mendengarkan metronom selama seminit. Sila Zaid, ikut bunyi okey? Okey, jadi apabila murid telah tidak mengikut metronom, catatan ujian tersebut akan diambil setakat itu saja. Okey, ujian yang keempat adalah ringkuk tebi separa. Yang subjek saya gunakan adalah pelajar perempuan. Okey, pertama, murid perlu berbaring dengan lutut fleksi 90 darjah. Okey, di atas mat disediakan satu tanda menggunakan straw. Beza jarak antara dua straw ini adalah 10 cm. Okey, jadi murid perlu berbaring dengan lutut fleksi 90 darjah dan jari terpanjang mestilah menyentuh hujung penanda pertama. Okey, jadi murid akan bangun separa sehingga jari terpanjang menyentuh kepada penanda aras kedua. Okey, jadi ujian ini akan dijalankan menggunakan bunyi metronom selama 1 minit. Okey, sekejap. Mira ready? Okey, jadi penguji akan ambil catatan mengikut metronom yang murid lakukan dan sekiranya murid tidak mengikut metronom, jadi ujian catatan tersebut adalah setakat itu saja. Ujian terakhir adalah ujian jangkauan meluncur. Tujuan untuk melakukan ujian ini adalah untuk mengukur fleksibiliti bahagian bawah belakang badan dan juga otot hamstring. Okey, pengurusan ujian adalah murid perlu memakai pakaian jasmani yang bersesuaian tetapi tidak memakai kasut dan juga stokin. Ujian ini sepatutnya dilakukan secara berpasangan supaya seorang murid melakukan ujian dan seorang lagi akan mengambil skor. Okey, untuk prosedur ujian adalah murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia dengan kedua-dua belah kaki lurus dan telapak kaki menyentuh papan sepanjang masa ujian. Telapak tangan dominan ditindih di atas belakang tapak tangan bukan dominan dalam keadaan kedua-dua hujung jari tengah hendaklah bertindih. Jangkau tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin di atas skala pengukur. Kekalkan jangkauan maksimum selama 3 saat dan murid diberikan 3 kali percubaan berturut-turut. Jangkauan terbaik diambil kira sebagai skor. Dan fact adalah jangkauan menunjuk ini perlu diletakkan rapat pada dinding supaya ianya tidak bergerak.
Ready, Zaid? Cuba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Percubaan kedua. 1, 2, 3. Percubaan terakhir. 1, 2, 3. Jadi untuk percubaan terakhir, skor akan diambil dan sebaiknya antara 3 skor, skor yang paling tinggi lah akan dikira sebagai final. Okey, kemudian ujian yang kelima iaitu ujian jangkauan melunjuk untuk murid perempuan. Prosedurnya juga sama dengan murid lelaki dan pengurusan ujiannya juga sama dengan murid lelaki. Murid mestilah berpakaian PJ yang lengkap tanpa stokin dan juga kasut. Okey, jadi telapak tangan dominan akan ditindih kepada tapak tangan bukan dominan dengan menyatukan jari tengah. Okey, kemudian skor tertinggi akan diambil daripada 3 percubaan. Jadi setiap murid akan diberi 3 percubaan untuk melakukan ujian jangkauan melonjor. Ujian pertama. Ujian yang kedua. Ujian yang ketiga. Jadinya siapa yang mengambil bacaan skor akan mengambil kira skor yang tertinggi. Dan yang paling penting adalah jangkauan melunjuk ini perlu diletakkan rapat kepada dinding supaya ia tidak bergerak apabila melakukan ujian. Ya, ya, ya.